Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu daripada 5 akhlak penting yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ialah memberikan pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, abdikan diri kamu kepada Allah, kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu dan generasi yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dengan ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajak manusia untuk meletakkan pengabdian dan penyerahan diri mereka semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Selain daripada itu, seorang yang meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang agung, yang disembah, yang diabdikan, akan melihat makhluk-makhluk lain sebagai sangat lemah dan tidak memberi apa-apa kesan kepada dirinya. Selain daripada itu, seorang Muslim yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan merasa gembira kerana bila dia dapat mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melakukan ibadah-ibadah khusus seperti solat, berpuasa, mengerjakan haji dan sebagainya, dan dalam masa yang sama dia merasa gembira apabila dia dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara dia membantu orang lain, memberi, menasihati, membimbing dan sebagainya.